Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung pengajian ataupun diskusi bagi kitab Al-Mustasfa karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagi sesi yang keberapa, saya pun dah tak ingat sebenarnya sebab lama sangat berhenti disebabkan banyak urusan di Mesir. Alhamdulillah, baru tiba di Malaysia hari itu, hari Sabtu yang lalu lah. Kita masuk ataupun kita sambung pada masalah Al-Mandub Ma'murun Bihi. Tamam? Qala Al-Imam Al-Musannif rahimahullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam. ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين. مسألة المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به. Masalah tentang mandub ini ringkas, lebih kurang dalam beberapa faqrah saja yang Al-Ghazali bentangkan dalam kitab beliau ini. Dan kita insyaAllah tak ambil masa yang begitu lama lah. Sebelum insyaAllah kita selesai. Jadi masalah tentang al-mandub ma'murun bihi ni masalah tentang adakah lafaz amrun ataupun sirah amru tu secara umumnya merangkumi perkara yang disunatkan ataupun tidak. Seolah macam perkara yang wajib itu sudah pun diyakini termasuk dalam kehendak lafaz amru ataupun sirah amru tu secara umumnya, tetapi yang menjadi kemusykilan ataupun keraguan oleh sebahagian orang, adakah perkara-perkara yang sunat pun termasuk dalam perkara yang menjadi suruhan. Ini yang menjadi kemusykilan oleh sebahagian ulama. Dalam Al-Bahrul Muhit, kalau kita buka oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, dalam Al-Bahrul Muhit, kita akan mendapati seakan-akan dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam usul Syafi'i ni ada dua pandangan dalam masalah tersebut. Jadi ada sebagian ulama kata al-mandub ma'murun bihi wa ba'duhum qalu al-mandub ghair ma'mur bihi. Tapi Al-Ghazali mengambil pandangan yang jelas. Kata beliau al-mandub ma'murun bihi wa illam yakunil mubahu ma'muran bihi. Cuma di sini timbul satu persoalan. Kenapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah tidak berpada dengan jumlah ataupun ayat al-mandub ma'murun bihi sahaja? Mengapa beliau menyambung ataupun kita kata yukambil, dia menyambung jumlah ini dengan ayat wa illam yakulil mubahu ma'murun bihi? Seolah macam dia kata benda ataupun perkara sunat ini, hal-hal yang disunatkan ini termasuk dalam suruhan syarak. Biarpun perkara yang diharuskan itu boleh ditinggalkan. Apa faedah? Faedah yang mungkin kita boleh dapat di sini ialah seperti mana hal-hal yang diharuskan itu boleh ditinggalkan, begitu juga hal yang disunatkan juga boleh ditinggalkan. Maka di sana ada musyabahah di antara kedua-dua hukum tersebut. Cuma Al-Ghazali kata hal-hal yang mubah tak termasuk dalam perusuhan syarak. Adapun manakala arahan ataupun minta maaf, perkara yang disunatkan itu termasuk dalam suruhan syarak. Jadi itu yang membezakan di antara kedua-duanya. Al-mubah dia padanya at-takhyir mutlaqan. Padanya ada ikhtiar, ada pilihan. Tidak ada di sana murajjah. Tidak ada taraf ataupun sisi yang rajih sama ada sisi untuk melakukannya ataupun meninggalkannya. Tidak ada yang rajih. Tetapi mandub ataupun sunat ataupun mustahab ini, salah satunya menjadi rajih. Iaitu kebiasaannya taraful fi'al ataupun taraful iqdam. Tamam? Jadi dia kata, al-mandub ma'murun bihi. Wa illam yakunil mubah ma'muran bihi. Lianna al-amra iqtida'un wa talabun. Wal mubahu ghairu muqtada. Ini ta'lil yang ringkas tapi jelas. Dan tuntas. Kata beliau,
Kerana suruhan syarak ni bermaksud adanya tuntutan. Adanya sesuatu yang diminta untuk dilakukan. Berbeza dengan mubah. Mubah ini syarak memberikan pilihan. Nak buat apa, tak nak buat, sudah. Tak ada masalah. Tamam? لأن الأمر اقتضاء وطلب والمباح غير مقتضى أما المندوب فإنه مقتضى. Adapun perkara yang disunatkan, dia adalah sesuatu tuntutan. Dia mungkin tidak selevel ataupun sedarjat seperti wajib, seperti fardu. Tetapi dia masih lagi dalam dairatul talab. Masih lagi dalam ruang lingkup makna tuntutan. Tamam? Sebelum tu saya nak bagi tahu kalimah al-mandub ni sebenarnya ulama ringkaskan. Hakikatnya dia ayat ataupun istilah sebenarnya adalah al-mandub lahu ataupun al-mandub ilaihi. Al-mandub dari sudut lughah merujuk kepada seseorang yang dijemput ataupun diundang ataupun dipelawa ataupun disuruh. Itu al-mandub. Perkara yang disuruh ataupun perkara yang dianjurkan, yang dipelawa, itu dipanggil sebagai al-mandub lahu ataupun al-mandub ilaih. Tetapi jara' ala al-sinati usuliyin, biasa ulama usul sebut mandub dengan maksud perbuatan. Bukan lagi mandub dengan makna mukallaf itu sendiri. Sekadar maklumat tambahan. Walaupun Al-Ghazali tak sebut dalam kitab beliau ni. Tamam? Qala rahimahullah. Amma al-mandubu fa innahu muqtada. Lakin ma'a isqati adh-dhammi 'an tarikih. Wal wajibu muqtada lakin ma'a dhammi tarikihi idza tarakahu mutlaqan aw tarakahu wa badalah. Kata beliau, mandub ini walaupun dia tak selevel seperti wajib, dia masih lagi sesuatu yang dituntut. Lakin, nampak? Dia mesti ada istidrak di sini. Apa yang membezakan di antara mandub dengan wajib? Bezanya adalah lakin ma'a isqati dham an tarikihi. Jadi seseorang yang meninggalkan perbuatan sunat tidaklah dicela oleh syarak. La yudhammu syar'an. Tamam? La yudhammu syar'an. Wal wajibu muqtada. Yani aidan huwa muqtada. Antara hal yang dituntut. Lakin ma'a dhammi tarikihi idza tarakahu mutlaqan. Tetapi sekiranya seseorang meninggalkan perbuatan yang wajib, maka dia dicela oleh syarak. Dan wajib ini berbentuk secara mutlak. Maksudnya sama ada bersifat wajib aini ke, wajib kifai ke, ataupun wajib mukhayyar ke, wajib mudayyak ke, wajib muwassa' ke, secara mutlak. Apabila seseorang meninggalkan satu kewajipan ataupun meninggalkan satu kewajipan bersama dengan gantiannya, tamam, dia mungkin diwajibkan untuk membayar ataupun menunaikan kafarah sebagai contoh. Kafarah pilihan pertama dia tak buat. Yang kedua dia tak buat. Yang ketiga pun dia tak buat juga. Ini masalah. Semua jenis bentuk kafarah tinggalkan. Maka ini yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, au tarakahu wa badalah. Dia tinggalkan apa yang dituntut dan juga apa yang gantiannya. Tamam? Saya rasa maklumat ni jelas dan kita tak perlu nak hurai lebih panjang. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qala qaumun al-mandubu ghairu dakhilin tahta al-amr. Qaumun di sini juga merangkumi sebahagian Syafi'iyah. Kita kena faham, sebahagian Syafi'iyah berpandangan seperti pandangan Al-Ghazali rahimahullah, dan ada sebahagian Syafi'iyah yang tidak sependapat dengan Al-Ghazali. Seingat saya antaranya adalah Al-Imam Al-Ustaz Abu Ishaq Syirazi. Abu Ishaq Syirazi. Tamam. Sorry, beliau tak guna kalimah Al-Ustaz. Gelaran beliau adalah Al-Syekh. Syekh Abu Ishaq Syirazi. Jadi kata beliau, wa qala qaumun al-mandubu ghairu dakhilin tahta al-amri. Maknanya perkara sunat tidak termasuk dalam arti kata amr. Suruhan tak termasuk. Maksudnya bila sebut suruhan, dia mesti wajib. Tidak ada makna yang lain. Seolah itu yang mereka nak cakap. Wa huwa fasidun min wajhin. Jadi Al-Ghazali terus memerajuhkan ataupun kita kata apa? Membatalkanlah pandangan ini dengan dua bentuk hujah. Hujah yang pertama, ahaduhuma
أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. Seolah Al-Ghazali hujah pertama ni hujah yang bersifat agak simple, iaitu beliau menggunakan hujah kita panggil al-ijma' as-sukuti ataupun al-ijma' ud-dhimni, ijma' yang berlaku secara tak langsung. Iaitu kata Ghazali, semua ulama cakap amru ni ada dua. Seolah macam min zaman, sejak zaman dulu lagi. Semua cakap arahan ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat tidak wajib. Masih lagi dalam dairatul talab, masih lagi dalam tuntutan. Jadi kenapa nak ingkar? Kenapa nak ingkar? Wa ma sya'a annahu yanqasimu ila amri ibahatin wa amri ijabin. Dan tidak tersebar dalam kalangan ulama ni taksim yang berbentuk amru ibahah wa amru ijab. Tak ada. Tidak ada. Walaupun warid ataupun kita kata ada dalam nas-nas syarak, kalimah-kalimah yang bersifat, bukan bersifat, maksudnya yang datang dalam bentuk fi'al amr, kata suruhan, tetapi tidak pula memberi makna wajib. Dia memberi makna ibahah, dia memberi makna izin, dia memberi makna imtinan dan sebagainya. Contohnya kata Al-Ghazali rahimahullah, ma'a anna sighatal amri qad tutlaqu li iradatil ibahah. Kaqaulihi ta'ala, wa idha halaltum fastadu. Bila kamu dah halal, bila kamu dah tahallul, maka pergilah berburu. Tidak ada ulama yang kata pergi buru selepas ihram ataupun selepas tahallul itu wajib. Semua kata, seingat saya lah, tidak ada yang kata wajib. Semua kata satu keizinan syarak. Tamam? Fa'idha, kemudian kata, dia buat contoh yang lain pula. Qala Allah Ta'ala, fa'idha qudiyatis salatu fantashiru. Bila selesai solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu. Pergilah, carilah rezeki. Adakah maksudnya selepas solat Jumaat wajib pergi kerja? Wajib pergi berniaga? Wajib pergi pasar? Wajib pergi ofis? Yalah, kalau dah terikat dengan waktu tu, lain cerita lah. Ya, tapi nak kata asasnya, dia tidak wajib. Tamam? Nampak? Arahan sirah datang dalam bentuk fi'al amr. Ayat ataupun hadis datang dalam bentuk fi'al amr, tetapi tidak memberi makna wajib. Dan tak ada pula ulama buat taksim al-amru imma wajibun wa imma ibah ataupun mubah. Tak ada yang cakap itu. Semua cakap al-amru imma wajib wa imma mandub, wa imma ijab, imma nadab. Tak ada yang lain. Jadi benda ni syaih seolah-olah macam satu ijma' as-sukuti ataupun al-ijma' ad-dhimni. Tamam? Kemudian bergerak kepada hujah yang kedua, kata Al-Ghazali. Al-thani anna fi'l al-mandub ta'atun bil ittifaq. Hujah yang kedua ni agak kompleks sikit. Kata beliau, fi'l al-mandub ta'atun bil ittifaq wa laysa ta'atan li kaunihi muradan idza al-amru 'indana yufariqu al-iradah wala li kaunihi mawjudan aw hadithan aw li dhatihi aw sifati nafsihi idh yajri dhalika fil mubahat. Kata beliau, orang yang melakukan solat sunat ya, sebagai contoh, ataupun puasa sunat, kan, dia dikira melakukan ketaatan tak? Ya. Semua orang akan cakap dia melakukan ketaatan. Yaf'alu ta'at, yani yaf'alu nawafil. Solat nawafil, puasa nawafil, baca Quran, zikir. Tak ada tuntutan. Tak yang wajib, semua sifat sunat. Dan semuanya dianggap sebagai ketaatan. Baik, apa yang menyebabkan dia itu dinamakan ketaatan? Adakah kerana ia satu iradah Tuhan? Tuhan nak dia berlaku, maka dia jadi satu ketaatan? Taban kita berbezalah iradah di antara iradah Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Baik, adakah dia dikira taat kerana dia itu yakni sesuatu yang wujud? Saya kata perbuatan yang haram pun wujud, tapi tak ada pula orang kata haram tu satu ketaatan. Begitu juga dengan perkara mubah. Perkara mubah pun lah perkara yang wujud. Maksudnya kalau dia buat sesuatu, misal kata dia berniaga kerja halal, kerja mubah. Tak adakah dia anggap sebagai satu ketaatan min haitsu tijarah? Kita tak kata berniaga dari sudut dia mencari rezeki yang halal, kita tak kata dari sudut dia mencari
nak saudara keluarga, kita kata, kita cakap dari sudut perbuatan dia berniaga, berjual beli, dianggap tidak dianggap taat. Dia dianggap mubah dan tidak dianggap taat. Maksudnya sekali pandang tak dianggap sebagai satu ketaatan. Dan kata Al-Ghazali, au hadithan, adakah sesuatu tu dianggap sebagai taat kerana benda tu hadis, yakni bukan qadim? Bukan juga. Jadi apa yang menyebabkan seseorang tu buat perbuatan sunat dianggap sebagai ketaatan? Tidak ada makna lain melainkan kerana dia melaksanakan salah satu daripada awamirillah ta'ala, salah satu daripada suruhan Allah Ta'ala, biarpun suruhan itu tidak bersifat wajib. Tamam? Kemudian kata Al-Ghazali, au li dhatihi, bukan juga kerana perbuatan itu sendiri. Au sifati nafsihi, bukan juga sifat yang ada pada perbuatan itu sendiri. Bukan juga. Idh yajri dhalika fil mubahat. Sebab semua ni ada pada mubah. Dan mubah bukannya sunat. Wala likawnihi muthaban alaih hatta, kata Al-Ghazali. Dan perbuatan yang mandub ini, seseorang itu dianggap sebagai mutiak, dianggap sebagai taat, bukan kerana dia dapat pahala. Bukan kerana dapat pahala. Kata Al-Ghazali, فَإِنَّ الْمَأْمُورِ يعني المكلف وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعا. Biarpun dia tak dapat pahala, biarpun dia tidak diseksa atas apa yang lakukan, jika dia buat perbuatan itu, ia tetap tidak dianggap sebagai ia tetap dianggap sebagai seseorang yang mentaati. Nampak tak? Jadi ketaatan dia melazimi adanya imtisal. Dan bila seorang tidak imtisal terhadap sesuatu arahan, dia dipanggil sebagai asi, sebagai mukhalif. Dia dua je. Apabila berlaku satu khitab tentang arahan, khitab arahan, ada dua je situasi, ada dua je respon makhluk mukallaf. Sama ada dia ikut, taat, imtasal arahan tersebut, ataupun dia tinggalkan. Yang ikut dia panggil sebagai muti', yang tinggalkan arahan tu dia panggil sebagai asi, mukhalif, dan sebagainya. Tamam? Jadi orang yang buat perkara sunat, dia termasuk dalam kategori pertama ataupun kategori kedua? Kategori pertama. Tidak ada yang ketiga. Tamam? Tidak ada yang ketiga. Itu maksud Al-Ghazali kat sini. Jadi kata Al-Ghazali rahimahullah, فَإِنَّ الْمَأْمُورِ وَإِنْ لَمْ يُثَبْ وَلَمْ يُعَاقَبْ إِذَا امْتَثَلْ كَانَ مُطِيعًا وَإِنَّمَا الثَّوَابُ لِلتَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ. Macam mana pula dengan qadiyah pahala? Pahala yang kata Al-Ghazali, dia berfungsi ataupun tujuan dia adalah untuk memberikan galakan. Memberikan galakan kepada mukallaf supaya dia buat. Tetapi dia tu dinamakan ketaatan. Bukan kerana dapat pahala, tapi kerana dia ikut arahan. Maka sebagaimana dia ikut arahan, maka perbuatan sunat tu termasuk dalam erti kata ma'murun bihi. وَلِأَنَّهُ قَدْ يُحْبِطُ بِالْكُفْرِ ثَوَابَ طَاعَتِهِ. Malah kata Al-Ghazali, katakan seorang tu dia buat amalan sunat banyak-banyak. Lepas tu, wa'alaikumbillah, dia jadi murtad. Lalu gugur pahala-pahala dia. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Adakah solat sunat, puasa sunat yang dia buat sebelum murtad itu tidak lagi menjadi sunat? Kerana pahala dah gugur? Tidak. Masih lagi dia anggap sunat pada ketika itu, ketika dia masih Islam. Wala yakhruju an kaunihi muti'an. Nampak? Perbuatan dia kufur setelah dia beriman, dalam keadaan dia pernah melakukan amalan ketaatan, amalan sunat semasa beriman, itu tidaklah menyebabkan hal yang perbuatan sunat itu tidak lagi menjadi sunat. Dia masih lagi sunat. Dia masih lagi suatu perbuatan yang sunat. Jadi selesai dah dua hujah Al-Ghazali dalam masalah ni. Kemudian kata beliau, فَإِنْ قِيلْ الْأَمْرُ عِبَارَةً عَنْ اقْتِضَاءٍ جَازِمٍ لَا تَخِيرَ مَعَهُ وَالنَّدْبُ مَقْرُونٌ بِتَجْوِيزِ التَّرْكِ وَالتَّخِيرِ فِيهِ وَقَوْلُكُمْ إِنَّهُ يُسَمَّى مُطِيعًا يُقَابِلُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ لَا يُسَمَّى عَاصِيًا. Jadi pihak lawan mendatangkan i'tirad kepada Al-Ghazali. Kata mereka,
suruhan ni. Apa maksud suruhan? Ni agak berlaku musadarah ala matlub lah. Kata dia ibarah an iqtida jazim la takhira fi. Terus. Jadi bila dia buat definisi yang sedemikian rupa, maka sunat akan terkeluar daripada maksud tuntutan ataupun maksud suruhan. Dan ini kita katakan musadarah ala matlub. Awal-awal lagi kamu dah buat satu dakwaan, dan dakwaan itu kamu letak dalam premis ataupun dalam mukadimah kamu. Macam mana kamu boleh jadikan itu sebagai hujah? Tapi tak apalah, kita layan je. Falasi pun falasi lah, kita layan je. Al-amru ibaratun an iqtida'in jazimin la takhira ma'hu. Wan nadbu maqrunun bitajwiz tarki wa takhiri fih. Kata mereka, suruhan ni maksudnya ialah tuntutan yang tegas yang tidak ada pilihan padanya. Orang tu mesti buat. Mukallaf, al-ma'mur, lazim alaihi yaf'al. Lazim. Mesti buat. Kalau tak buat, dia tidak dianggap sebagai taat. Wan nadbu, ada pun perkara taat ataupun khitab yang bersifat galakkan, anjuran ini, maqrunun bitajwiz tarki wa maqrunun bitakhir fi. Ia khitab yang bersifat sunat ni padanya ada unsur memberi pilihan. Ya, kamu disuruh untuk solat sunat, tetapi kamu diberi pilihan untuk tinggalkan solat tersebut. Dan kamu tak dicela atas perbuatan kamu meninggalkannya. Begitu juga dengan puasa sunat, begitu juga dengan semua hal-hal yang sunat. Padanya ada tajwizu tark. Dan dalam istilah ini dikatakan wat takhir. Disusuli dengan takhir, memberi pilihan. Wa qawlukum, dan apa yang kamu kata wa Al-Ghazali? Innahu yusamma muti'an. Kamu cakap tadi, orang yang membuat perbuatan sunat ni dianggap sebagai muti' ataupun orang taat. Hal ini disanggah, yuqabiluhu, disanggah, annahu law taraka la yusamma 'asiyan. Masalahnya, orang yang meninggalkan perbuatan sunat ni tak pula dinamakan sebagai 'asi. Sebab tadi kamu kata khitab, respon mukallaf terhadap khitab ni dua je. Imma ayamtathil, imma ayasi. Sekarang ni, orang yang melakukan perbuatan sunat, huwa muti', huwa muti'. Dia dianggap sebagai orang yang taat. Taat. Nifrid law tarakah. Kalau dia tinggalkan macam mana? Hal yusamma 'asiyan? Nampak? Kalau masih lagi dianggap sebagai 'asi, dia kira kamu dah bercanggah dengan ijma'. Tidak ada ulama' yang kata orang yang meninggalkan perbuatan sunat ni dianggap sebagai ahli maksiat. Tak ada. Tetapi muqtada, kesan daripada kalam kamu tu menjurus ke arah itu. Jadi macam mana kita nak jawab? Macam mana Al-Ghazali nak jawab? Kata beliau, ni jawapan Al-Ghazali. Saya kira jawapan dia sangat menarik. Kata beliau, rahimahullah, qulna an-nadbu iqtida'un jazimun la takhira fih. Hakikat dia, khitab yang sunat ini, dia adalah tuntutan yang jazim. Orang yang mengaji orang jami ataupun yang kita usul yang lain mungkin akan dia boleh mustaghrib. Dia mungkin akan rasa hairan dengan apa kalam Al-Ghazali ni. Dia kata an-nadbu iqtida'un jazim. La takhira fi. Tidak ada pilihan padanya sebenarnya, kata Al-Ghazali. Li'anna at-takhir ibaratun 'anit taswiyah. Sebab memberi pilihan ini dia bermaksud perbuatan tu kamu buat ke, kamu tak buat ke, sama je. Tak ada kesan apa. Baik kesan di dunia maupun di akhirat. Itu maksud at-taswiyah. Jadi kata Al-Ghazali, an-nadbu iqtida'un jazimun la takhira fih. Lianna at-takhir ibaratun 'anit taswiyah. Jadi seakan beliau nak kata, kalau apabila kamu kata sunat ini apabila dah dinafikan sunat ini tidak ada taswiyah padanya, maka sudah tentulah sunat ataupun an-nadbu adalah tuntutan yang bersifat jazim, yang bersifat adanya penegasan.
Kemudian kata beliau, فَإِذَا رَجَحَ جِهَةُ الْفِعْلِ بِرَبْطِ الثَّوَابِ فِيهِ ارتفعت التسوية والتخير فيه. Jadi apabila syarak telah meletakkan unsur pahala pada suatu perbuatan, misal kata solat sunat, misal kata solawat dan seumpamanya, maka tidak ada lagi taswiyah. Sebab taswiyah ni maksudnya sama, dia neutral. Kamu buat tak buat, sama je. Tidak ada faedah duniawiyah, tidak juga faedah akhirat. Tapi kalau Allah bagi tahu kita melalui Rasulnya SAW, bahawa dia kata, kamu baca Quran, kamu dapat pahala 10 pahala pada setiap huruf. Bila kamu buat solat sunat, solat kamu lebih baik daripada dunia seisinya. Bila kamu puasa itu kaza minal fadail. Fadilah itu fadilah ini. Maka tidak ada taswiyah. Sebaliknya ada galakan. Dan berbeza dia, sungguh beza di antara memberikan pilihan dan juga memberikan galakan. Tak sama. Kan? وقد قال الله تعالى في المحرمات أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Jadi kata Allah Ta'ala, sesiapa yang nak kafir, sesiapa yang nak beriman. Siapa yang nak kufur, tafadhal. Siapa nak kufur. Dan khitab ini, kalau dia baca secara sepintas lalu, dia berarti taswiyah. Sama. Maksudnya kalau kamu kafir pun, kalau kamu beriman pun tak ada masalah. Kalau kamu kufur pun tak ada masalah. Sama je. Jadi kamu nak kata, adakah ini satu khitab takhir? Kan? Waqad qala Allah Ta'ala fil muharram, sedangkan dia benda muharram. Jadi tak semestinya perkara-perkara yang kelihatannya taswiyah itu bererti dia adalah harus. Sebab ada kalanya khitab syarat datang dalam bentuk takhir pun salah satunya haram. Bukannya harus. Contohnya macam masalah iman dan juga kufur ini. فلا ينبغي kata Al-Ghazali فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم بمعنى أن الشرع يطلب منه شيئا لنفسه. Maka janganlah sesekali dianggap ataupun disangka bahawa suruhan itu bererti tuntutan yang tegas, yang jazim, dengan erti kata syarak suruh kita buat sesuatu itu kerana untuk maslahatnya sendiri. Maslahat syariat sendiri. Bukan itu maksud dia. Kalau itu kalau memasukkan dengan iqtida' jazim, kata-kata, maka itu bukan yang murad ataupun makna yang betul. Bal yatlubu minhu lima fihi min salahihi. Sebaliknya, syarak menuntut kita, apabila syarak suruh kita buat satu perkara, padanya ada maslahah. Ingat, apabila syarak suruh, sama ada suruhan itu bersifat wajib ataupun bersifat sunat. Begitu juga pada an-nahyu dia. Wallahu ta'ala yaqtadi min ibadihi ma fihi salahuhum. Dan Allah, bila dia suruh benda yang ada manfaat, ada maslahat untuk hamba dia. Sama ada maslahat itu ajil ataupun ajil. Sama ada maslahat itu boleh datang, akan datang pada ketika sekarang, ataupun pada masa akan datang. Ataupun pada akhirat kelak nanti. Tamam? Wallahu ta'ala yaqtadi min ibadihi ma fihi salahuhum wa la yarda al-kufra lahum. Dan Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran. Maksudnya dia larang kufur. Sebab kekufuran ini, hatta kalau tidak ada dalil syarak pun, seseorang itu ialah hidayah oleh Allah Ta'ala. Dia akan tahu bahawasanya kufur ni adalah punca kepada banyak kefasadan. Kufur adalah punca kepada banyak kerosakan. Sebab kalau kita tengoklah secara umumnya, yang banyak melakukan kerosakan atas muka bumi ni, orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. Dan tak apalah, itu panjang cerita, nanti keluar tajuk pula. Tamam? Kemudian kata beliau, وَكَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّدْبَ لِنَيْلِ الثَّوَابِ ويقول الفعل وترك السيان بالإضافة إليه أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك فهو اقتضاء جازم. Mungkin setengah orang dia akan terkejut apa maksud Al-Ghazali dengan sunat ni, khitab muqtadin ataupun iqtidaan jaziman.
Apa maksud Al-Ghazali? Takkanlah kita tinggal solat sunat pun dapat dosa. Tak, maksud Al-Ghazali. Jazim di sini ialah hal yang tidak ada taswiyah padanya. Tamam? Kata beliau, wa kadzalika yaqtadi an-nadba li naili thawab. Begitu juga Allah Taala apabila dia suruh kita buat perkara sunat untuk mendapatkan pahala, seolah-olah dia kata al-fi'lu wa tarku siyani bil idafati ilai. Perbuatan kamu ni, solat sunat ni, kamu buat ke, kamu tinggal ke, di sisi aku sama je. Tak ada beza pun. Tamam? Tidak ada sebarang ta'thir pada zat Allah Subhanahu wa taala maupun pada khazanah dia. Tiada ada ta'thir. Tetapi pada diri engkau, binisbati lak, fala musawah. Tapi solat sunat ini, yang aku beri dia ganjaran pahala sekian dan sekian, di sisi engkau, dia tidak sama. Maka, di mana yang dikatakan adanya musawah ataupun di sana adanya takhir? Tidak ada takhir, kata Al-Ghazali. Wala khiyarah. Tidak ada pilihan sebenarnya. Sebab bila syarak dah tetapkan maslahat pada satu tempat, pada ibadat sekian-sekian, berapa ibadat itu ibadat sunat, maka seseorang hamba tidak boleh iktiraf dan tidak boleh ubah pahala itu ataupun maslahat itu pada tempat yang lain. Kan? La mu'aqibah li hukmih, wala radda li qada'ih. Tidak ada yang boleh mengubah, tidak ada yang boleh iktiraf apa yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Tadi kata fala musawah wala khiyarah. Tidak ada persamaan dan tidak ada pilihan. Idh fi tarkihi tarku salahika wa thawabik. Sebab kalau kau tinggal, maka hilanglah maslahat kau. Hilanglah pahala yang selama ni engkau cari bagi bekal kau di akhirat kelak. Tamam? Fahuwa, jadi rumusan dia, iqtida' an-nadbu iqtida'un jazim. Perkara sunat juga adalah satu tuntutan yang bersifat jazim, yang kita boleh kata tegas lah. Hal ini barangkali tidak sama dengan definisi ataupun taksim yang ada dalam Jamu' Jawami' tentang pendefinisian di antara sunat dan juga wajib ni. Baik. Faqran terakhir. Wa amma qawluhum, apa yang mereka kata yang selain daripada Al-Ghazali inilah, innahu la yusamma 'asiyan. Baik, tadi kamu kata orang yang tinggalkan benda yang orang yang melakukan ketaatan perkara yang sunat dia anggap sebagai muti'. Tamam. Kalau dia tinggalkan, takkan dia makan sebagai ahli maksiat. Kamu pun tak cakap itu dan tak ada siapa yang cakap itu. Baik. Jadi Al-Ghazali dia nak komen ataupun dia nak kritik sikit. Dia nak ulas sikit tentang perkara tersebut. Dia kata, wa amma qawluhum innahu la yusamma 'asiyan. Yang tadi tu, fasababuhu anna al-'isyan ismu dhammin. Isyan, kalimah isyan, label isyan ni, at-tasmiyah ni, dia adalah tasmiyah yang padanya unsur zam. Penamaan, pelabelan kepada seseorang yang berunsur mencela. Yang ada unsur menghina. Mencela lah, kita kata mencela. Wa qad usqita dhammu anhu, yakni syar'an. Kalau kita boleh taklid sikit bawah tu, usqita dhammu anhu syar'an. Syarak sendiri yang kata orang yang tinggal benda-benda sunat jangan dicela. Tidak dicela orang sebegini. Tidak disoal. Tamam? Na'am yusamma mukhalifan. Tapi ada istidrak. Kata beliau, orang yang tinggal solat sunat ataupun perkara sunat ni, walaupun tak dipanggil sebagai asi, tapi dipanggil sebagai mukhalif. Mukhalif apa? Mukhalif li amrillahi ta'ala. Dia hanya bercanggah, menyanggah. Saya pun tak tahu mana satu tempat ni. Sanggah ke canggah ke? Dia kena tengok dia dalam kamus apa ni, dalam bahasa. Wa na'am yusamma mukhalifan wa ghayra mumtathil. Kama yusamma fa'iluhu muwafiqan wa muti'a. Jadi, sebagai rumusan, kita kata, perbahasan ni walaupun perbahasan, kita kata perbahasan usuliyah, masalah ataupun mabahas usuli, tetapi padanya ada janib tasawuf. Dia ada janib tazkiyatun nafs. Sama mana kita mungkin anggap, dalam benda sunat ni, kalau tinggal tak apa. Kan? Tinggal tak apa. Kalau buat dapat pahala, tinggal tak apa. Syarak tak celah. Ya, syarak tak celah. Tapi dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa Arab. Kamu dipanggil sebagai asi. Ahli maksiat lah, nak kata. Cuma uruf kita, uruf syarak dan juga uruf masyarakat sekarang, bukan sekarang, dulu sama juga. Maksiat tidak diitlakkan melainkan pada perbuatan yang dosa. Tetapi dari sudut bahasa Arab,
apa-apa saja perbuatan yang kullu fi'lin mukhalifin ataupun kullu tarkin lil amri, semua perbuatan yang meninggalkan, tidak akan meninggalkan arahan, dinamakan sebagai maksiat. Ni haitsu lughah, bukan dari sudut syarak. Jadi secara orang kata apa, tazkiyatun nafs ataupun tasawufnya, dia memberi galakkan kesedaran kepada kita bahawasanya aku ni kalau tinggal benda sunat ni memang tak dapat celah, tapi dari sudut bahasa aku dicela. Jadi sedikit sebanyak dia memberikan satu dorongan untuk kita berterusan ataupun istiqamah untuk melakukan hal-hal yang sunat. Tak apalah, walaupun kita mungkin tak dapat buat amalan sunat yang banyak seperti sebagian orang, sebab dapat buat amalan ni pun satu rezeki. Ilmu pun rezeki, berpeluang melakukan amalan pun rezeki. Dapat kudrat melakukan amalan pun rezeki. Dan diterima amalan pun rezeki. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan juga istifadah daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Dan baru-baru ni dah keluar syarahan Al-Mustasfa oleh Syekh Maulud Sariri hafizallahu ta'ala. Tapi syarahan tu saya tengok besar sangat, 10 jilid kan. Setakat ni saya tengok kalia Al-Ghazali Al-Mustasfa ni terutamanya bahasa ataupun ibarat dia wadihah, jelas, tidak meleret, dan walaupun begitu masih lagi kita boleh taklik beberapa perkara. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian mungkin pada besok pagi. Kebetulan malam ni saya rasa nak buat live, saya buat live sekarang. Dan wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.